Hi guys, welcome to Asla channel. So korang, hari ni ialah special day and big day for Harry Azrul. Wow. So guys, today Asla akan jadi full day PA for Harry. So kalau korang nak tahu kita orang nak pergi mana and buat apa and apa dia yang big day untuk Harry tu, korang kena stay tune dan pastikan korang tengok video ni sampai habis, okay? Let's go! Hai korang, welcome to Asla Hira channel. Mari-mari sini semua, Asla datang bawa ceria. Secret admire, rasa bahagia, friendship kita selamanya. Bintang bersih. Confident is the key. Hai, so saya dah bersama dengan bestie saya. So macam mana, dah ready ke? Alhamdulillah. Mau cakap 100% ready tu tidak juga, tapi ya adalah dalam 20%. 20% je? Mana lagi 80%? Itulah, saya tak cukup training lagi apa semua. So inilah, sambil-sambil proceed ni, sambil-sambil training lah. So hari ni a big day for Harry, tapi orang tak tahu lagi apa dia. So kalau korang nak tahu, korang kena tengok sampai habis lah. Jadi kita just doakan yang baik-baik je untuk Harry. Semoga dipermudahkan urusan dan berjaya seperti yang telah dirancangkan. Amin, insyaAllah. So guys, apa yang kita akan buat ni, kamu stay tune lah. It's a big achievement for me. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segala urusan. Saya lama sudah idamkan benda ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang nampak saya punya effort. Dan ya, stay tune guys. Ya, stay tune. So now kita dah sampai. So, kita akan masuk dulu and tengoklah apa yang terjadi. Kamu boleh teka juga apa sebenarnya yang akan berlaku. Ada kemasan untuk dorang teka-teka. Oh ya, betul juga. Okay lah. So let's go. Harry tahu pula aku. 2 hours later. Tuntulkan Melayu terkubur kalau takdir aku. Melukis langit dengan mimpi, janji manis tak abadi. Tiap senyuman kau beri, aku percaya. Woo! Halo Roshan, kabar baik? Okey ah? Okey, sihat. Mana? Sihat? Office kat sana. Oh. Okey, pergi kat sini. Okey, pergi sini. Okey ah. Gerak? Okey. Ya. Jom. Okey. Sekejap. Jom. Okey Asla. Okay. Asla pun nyanyi juga. Boleh sediakan lagu. Let's go. Wow. So, first of all, welcome to EXO House. Thank you. Wow. Guys, this is Roshan. Hai guys, apa khabar? Saya Roshan, A&R dan also PR dari EXO House. Yes. Thank you Roshan sebab bawa saya datang sini. Ui, apa dekat atas ni? Oh, ada tulisan-tulisan. Lampu dia pun tulisan guys. Waduh, nice oh. Thank you. Ini semua punya impian our boss lah. Abang ni punya inspiration. Oh, okay. So, ready lah? Ready? Lepak-lepak lah. Oh, nice. Cantik tempat dia. Halo. Kita masuk nak pilih producer tu. Okay, boleh. Gencana kami mo. A few moments later. Halo, bosku. Ameh. Hai. Siapa? Hail. Abul. Harry Azrul. So Ameh, hi Harry. Nice to meet you. Nice to meet So you. Ameh kat sini music producer. Wow, nice to Jadi meet you. sihat Alhamdulillah. Dah makan? Belum lagi. Tadi dah makan pagi tadi. Nak makan dulu.
Tak apalah, okey je. Serius lah? Tak lapar lagi. Tak apa lagi. Ui, handsome lah. Mana ada? Ui, Jangan. Jangan. Jadi, Abi macam ambil plan. Dia macam melody punya rap sikit. Oh, okey. Melody punya rap. So dia macam ada, kalau Harry tahu lagu Sezar kan? Lagu, then lagu apa? Macam ni lah, macam apa ni? Nabila Razali dengan MK tu. Ya, itu lebih kurang. Melodik ni. Let's go. Jadi serius lah, nak terus record? Taklah terus record. Nak dengar balik, nak dengar dulu. Nak dengar dulu. Sambil-sambil ni apa semua. Lah. Boleh? Boleh. Okey lah. Sekejap lah. Boleh dapat yang ada satu part tu sudah yang awal. Tapi dia punya tempo macam lagi sikit lah. Dia tukar dia punya. Dah dengar? Kan ada yang movie boleh tambah dalam movie tu, bagi dia panjang sikit, bagi dia pack sikit. So guys, this is first trial untuk Harry record dia punya lagu bahagian rap. And Harry actually dia duet dengan someone tau. Cumanya kita tak nak revealkan lagi. So, dia dekat dalam sekarang. Good luck for Harry. Nice. Orang-orang lain Dari situ. nak juga macam ini. Cuba buat macam ni. Start memang sekarang start rap ni. Tahun berapa? Masa K-Click naik mula lah seronok terpengaruh. Masa tengah ni. Masa K-Click naik tu cuba lepas tu try lah. Terpengaruh dengan K-Click. Jadi pack lah budak-budak Padahal dulu saya tak minat pun rap. Nanti kan bila lagi Harry lagi gobi, lepas tu nanti lahir pula orang baru, fans daripada you. Tak tahu. Sebab saya nak jadi YouTuber tu je. Tak nak jadi rapper. Nak juga. Tapi just for fun lah gitu. Mula-mula for fun, tapi bila saya tengok macam potential ni, kawan pun nasihat boleh ni ikut lah. Dan Alhamdulillah okay. A few minutes later. So Harry kena ubah sikit lirik. Kena ubah guys. Kau kena ikhlas. Itulah tu. Kena sedih betul-betul. Kena menangis lah ni. Okay, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Dia cuba ni je. Dia beritahu. Dia kena sedih. Dia kena sebab Harry tinggalkan dia tu, kena sedih. Kerana apa? Sebab aku ada tanggungjawab di menyara keluarga aku. Kena sedih lagi Harry. Beri aku percaya. So Harry dia tulis lirik. Tidak baik, cuma cerita kurang menarik. Tiap senyuman kau beri aku percaya ini terbaik. Aku harap boleh jujur. So situasi sangat tegang. I don't know why I'm here. I'm just for here untuk my handsome boy. Support handsome boy, okay? Good luck. Sebab this is a big achievement untuk Harry and I'm so proud of you. Sebab Harry
daripada dulu sampai sekarang. Ini dia punya impian. And finally someone nampak. Yeah. Satu kata-kata untuk hari ini. Kata-kata hari ni kalau semua orang kata boleh, mesti boleh. Kalau kata tak boleh, tak boleh lah. Ya, sorry, boleh tak ambil lain? Macam Chris. Kata-kata hari ni, tak kisahlah apa orang cakap pun, kalau kau sendiri percaya yang kau boleh, then go for it lah. Tak kisahlah apa orang kata semua So guys, kita daripada pukul 2 tadi and now pukul 5. Dekat pukul 6 dah. Lagi 8 minit pukul 6. And Harry masih lagi berkarya. Tak boleh nak kacau dia. Asal bosan. A few moments later. Koneksi. Oh. Ini lagu yang sama ke? Asal melodi dia macam lain? Dia buat. Oh. Yang tengah ni lagi. Yang melodi. Yang melodi ni salah. Kenapa? Ku cuba pertahan kenangan yang terkunci di ingatan. Mana lo ini mana lo. Aku tak tinggal sebab aku nak makin lama hati ini makin sesak, kita tiada koneksi. Ada koneksi. Wow. Ya. Nah. Okay. Sila. Kau ni Yang awal tu sedap. ya. Macam masuk. Ini makin sesak, kita bukan lagi yang macam dulu. Rasa cinta tu hilang satu persatu. Ini hati cuci singgah berbalik gawi diri jadi sirkulasi. Persepsi langsung minta diisi. Konsekuensi dalam hati ada koneksi. Kita akan betulkan tradisi. Dengar balik. Boleh? Boleh. Kita dah sebab kadang pun macam a bit rushing sikit. Nanti kami tengok balik. Rushing masa feel tu dah tak ada. Tapi okey je memang. Cumanya memang dengar lah rushing kan. Nanti boleh turun lagi sikit. Kalau aku kena sebelum masuk part rap ni kena ada something yang supaya dia tak nampak rushing. Abang pun faham lah. Dia kena ada tradisi yang best je. Tradisi yang best. Berikan kata untuk lagu ni. Iman doakan semoga insyaAllah pendengar-pendengar boleh relate dengan lagu ni. And this is Harry dah ada single ke sebelum ni? Duit juga. Duit juga? Gencana kami mu. Ada! Pernah dengar? Cuma akan dengar? Dia tak pernah dengar. Cuma akan dengar? Belum dengar. So, doakan Asla dengan doakan Asla dengan Harry ke jenjang pelamin. Amin. Hai. Harry aminkanlah Harry. InsyaAllah. Lagi 2 tahun. Lagi 2 tahun insyaAllah. Hai. Okay. So Harry, Ashraf, Noha, Aisyah. Aslah. Aslah, sorry. Hassan, Noha, Dahlia, Nadia, Hai. Hafiz, It's okay. Irfan and also Salah pakai foto.
Tak apa, boleh. Hai. Salam kenal. Kira. Bencanakan remote. So guys, kita punya rapper sedang menjam selera. Rapper apa tau rapper? Oh. How's your day, rapper? Oh, very challenging. Okay, rapper. 30 minit buat lirik. Pecah. Wow. So today Asla akan jadi PA rapper for the one day lah. Sebab daripada petang tadi. Tengah hari tadi. Until now. Okay, rapper. Lepas rapper supaya gaji PA Asla dinaikkan. Boleh. Ikut beat. Selalu sama nana ada tetap dengan berisi okay, dua line kan? Okay, dua line. So guys, now almost 9 PM. Asla dah boleh tidur kat sini ataupun berkampung kat sini pun boleh. But it's okay. I enjoy teman my bestie Ricky. Sebab daripada duduk rumah tak tahu nak buat apa, baik kita ikut je lah kan. Tak apa, at least dapat juga buat konten. So kalau you guys nak tahu Asla period pain and ada ulcer kat sini, so Asla tak makan seharian sebab ulcer ni ganggu gila bapak. So Asla lagi sanggup tak makan. Nak cakap pun sakit sebenarnya. Asla lagi sanggup tak makan sepanjang hari sebab sakit gila ulcer aku dekat satu tempat. Ada dua satu tempat. Tak boleh nak tunjuk. Dia betul-betul tepi bibir ni. Sakit betul. Tapi gigil ya teman Harry. So Harry kalau dah jadi artis nanti, dah famous, kalau kau lupa, aku siap kau. Aku hantar santau. Tak adalah guys, gurau je. Syirik. Saya gurau je, okay? Halo, Assalamualaikum. Saya Iman. Ibu Iman. Cantik je. Iman masuk dalam itu Asla ke? Halo. Kenapa saya Kelantan? Ini saya cakap Kelantan. Sorry. Maafkan saya. Nama ada lipstick ni. Bersih mana? Payahlah aku pakai lipstick lebih sebagai retainer. Iman pakai liner. Tak. So Iman, good luck untuk lagu baru ni. Asal dengar sangat sedih. Ya ke? Dalam ni. And tambah pula dengan rap kan. Sebenarnya best gila. Dia macam saling melengkapi lah. Macam lagu tu komplit lah. Dia akan jadi macam vibe-vibe Nanda Razali dengan MK tu. Ada! Cantik lah Asla. Memang lagi cantik. Asla single ke? Single. Jika? Kenapa macam curious daripada tadi? Nama penuh Asla apa? Komennya. Bila Asla cakap Asla dan Syahira tu bunyi Kelantan. Tak ada bang. Tak ada. Asal minat ke orang Kelantan? Jom. Kalau dapat tu boleh lah. Okey je. Kita tengok hati. Ada! Hati. Okay, baik korang. Baik orang-orang yang support Asla. Gimana nak jadi visual? Ya. Oh, Asla punya intro YouTube macam ni. Ada. Gitu. Ada. Bye korang. Sekarang kau buat apa? Pukul 9.30. 9.30 guys. Yeah. Thank you my PA. Ada gaji tak? Boleh bah kalau kau.
Memanglah. Thank you teman. Ya, daripada pukul 2 petang. Ikutkan pukul 1 lah kot kan. Pukul 1 perjalanan sampai pukul 2 sampai sini. And then pukul 9.30 malam baru settle. Lama. Sorry lah. It's okay, Harry. Lagipun ini first scratch kan. So ya, memang perlu masa sikit. And then lepas ni punya session tak lama pun. Sekejap je. 2 jam gitu. Okay sekarang. Maksudnya session apa tu? Untuk improvise kita punya lagu. Oh. Yes. So ambil masa untuk dapatkan final song lah. Sebab tadi pun agak cringe juga lagu tu. Bagi part saya lah. Okay je. Sebab Harry dia buat sendiri kan skrip. So okay je aku rasa. Yes. Good job. Best kan? Best. Thank you. And good luck. Good luck, yes. Nak pergi mana ni? Gimana? Baliklah. Pukul 9.30 dah. Ini lepas ni teman saya lagi tak? Okay je. Alright, boleh. Nak saya teman ke tak nak? Boleh je. Ada juga tukang beli air, tukang beli makanan. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini. Bukan saya yang buat lah. Okay. Tapi kalau macam awak tak nak saya teman, tak apalah, saya tak pergi. Saya okey je. Nak je. Sebab kalau saya satu orang awkward. Oh iya ke? Okay, nice. So kalau ada kawan tak awkward sikit. So lepas ni stay tune guys. Sebab akan ada lagi video-video berkenaan journey saya to the concert. Concert juga konon. So nanti kalau kau dekat atas sana mesti kau tak nampak aku. Aku cakap bawah tu je semut-semut je nanti. Tidak. Kau berada di backstage, kau jadi aku punya PA. Tapi nak tengok depan-depan. Nak tengok performance. Oh, okay. Kalau kat backstage dengar suara je. Okay. Kau duduk depan lah ni. Nanti mungkin aku punya PA tukarlah Irfan lah barangkali ya. Biar dia yang duduk backstage. Okay. So korang stay tune lagi. Excited tak? Excited? Nanti kau dress up aku lah. Sebab aku tak pandai berfashion ni. Okay. Sebab aku tengok kan artis-artis buat show style dia punya fashion. Aku ni fashionku ni sudahlah pasal lipar, pasal luar tidur. Tak ada datang record macam ni. Seluar kelabu, baju coklat, pasal lipar, rambut kelepek dan topi. Okey lah sebab kan kau still kacak. So korang boleh stay tune untuk konten next panjang lagi perjalanan untuk Harry. Betul. So guys, itu je lah konten for today. Thank you so much guys for watching. Yeah, hope you guys terhibur dan stay tune for the next journey Harry sebelum menuju ke konsert pertama dia dan lagu terbaru Harry. Thank you. And good luck for Harry juga dan good job juga for Harry. Thank you so much. Thank you support. Yeah. Thank you for always stay by my side. Kalau dah jadi artis nanti, kau lupa aku siap kau? Tidaknya. Aku hantar santau terus. Jumpy. Wah, ini kereta pertama yang bawa saya pergi AI Team. Ini juga kereta yang bawa saya pergi record lagu di EXO House ni. Okay Harry. Thank you. Thank you Harry for always be my side too. Kira tu je lah. Nanti lama-lama cekut pula. Dah lah nak balik sekali. Panjang lagi perjalanan nak balik ni. Let's go. So guys, thank you so much for watching. Korang jangan lupa untuk support semua AI Team, support Asla dan Harry. Yes sir. Dan
stay tune untuk next journey Harry. Yeah. Dia akan ada Asla sekali. Okay. Dan thank you guys. Korang jangan lupa untuk jaga diri. And don't forget, confident is the key. So confident nakamo. Bye. Macam mana ni Harry? Kena saman. Sebab? Parking. Oh, nampak kayaknya Harry bayarkan. Yeay. Nah, ini untuk kau. Sorry. Mana aku? Kenapa boleh kena saman? Ni kamera ni korang beli ke atau beli kita? Beli sendiri? Bayar?